Okey, menu hari ni kami nak buat ikan bakar dengan sayur sawi. Bahan-bahan untuk buat sayur sawi ni simple lah, ni biasa orang malas gila. Masakan orang malas ha. Guna cabai sikit, bawang sikit. Oh jatuh sorry. Sorry guys, jatuh bawang guys. Ni tu. Cabai sikit ah, kelah. Ni menu paling simple lah. Paling malas lah kalau orang tak boleh masak tak nak buat. Cara-cara nak bakar ikan bakar ah, guna sabuk boleh. Kalau tak ada apa bunyi macam ni ah. Tengok dia menyala. Wow. Wow. Padu dia. Tak guna apa, guna lighter. Ni cara potong sawi je. Malas ni apa ni? Apa cara potong sawi malas ni? Baru ni ah. Tak betul boleh. Wow. Mau cepat ni. Cara malas. Oh ni, ampun kalau malas nak potong bawang ni, cara nak potong bawang macam ni lah. Buat Wow. macam ni boleh nampak bawang kulit. Kulit bawang. Cara nak buka kawan. Bawang-bawang. Kalau ampun nak tengok paling cepat lagi lah. Oh, dia buat macam mana? Dia ni. Oh, dia buat macam ni ah. Dia. Tahu. Tahu. Okey, clear. Siap tu. Ni abang. Ni adik. Clear. Capak ni kali. Bubuh. Sapu dekat ikan. Macam ni ya, Bun? Betul. Ya, macam ni. Tu dalam perut dia nak buh apa ni? Bawang apa tu? Ni cara-cara dia lah. Kita ambil garam, kita buh dekat ikan lah. Dia bukan apa, bila kita bakar tu dia ada lah rasa jugalah garam kan. Daripada apa bakar tu rasa ikan dia tak best macam ni. Okey, bila dah buh garam apa siap semua dah, ambil ikan letak kat ini. Simple je. Bukannya payah mana. Kan, lepas tu lagi dia tengok dia masuk kali dia. Ni orang kata apa, menu masak apa ni, bakar ikan ni cara mudah lah. Tanpa alat macam-macam. Buh apa yang kita ada. Okey? Terima. Oh, tolong kali ke apa macam mana kita tengok dia tak? Uish. Dia pecah lemak pun. Dia pecah-pecah minyak dia dah. Wow. Ikan nampak tu. Sedap ni kalau nak cicah ayat sampai apa ada noh. Oi, panas. Orang apa noh? Sedap ni. Sedap. Apa cuba try buat macam ni buat. Cuba try tengok noh. Sedap ni beliau. Yang mana-mana tak tahu nak buka dapur gas lah. Dapur kecil ni lah ni. Tolak yang ni. Tolak yang ni oh. Uish, mantap tahu. Tolak itu ulah yang ni. Tahu. Api dia. Ingat bunyi. Oh, betul boy. Tahu. Tu ni dia. Ada ni cara-cara nak bentak ramai punya sayur sawi tu. Main tak ada. Ni cara-cara nak apa, nak buat sayur sawi kan. Dia kena tomat bawang lu. Oh, dia kena tomat bawang dulu noh. Kita tunggu bagi minyak panas sikit, kita tubur bawang. Okey, cantik. Oi, sedap ni. Tengok boleh nak bunyi. Tambah ni. Oi. Boleh. Ah. Garam sikit lah. Tengok baik tu. Okey, teruskan lagi. Kami lepas dah dia mendidih masak kecut sikit, kami tabur garam. Tapi ayat kena buang, nama ayat dia lupa nak rakam ni kan. Cuma zoom. Ada ayat lah ni. Ada. Wow. Lepas kecut tu kami tambah garam sikit, bagi rasa kan. Kalau tak buang garam tak rasa. Cabai. Cabai buah ni. Buah tadi. Nah, cabai ni. Wow. Cabai ni kan noh. Tu cabai. Cabai Melaka. Cabai Melaka ah.
ikan pun rasanya dalam 20 minit ataupun 15 minit lagi lah. Nampak gaya ni kan. Lepas tu barulah kita boleh dapat rasa ikan bakar dengan sayur apa Asrul? Sawi. Sayur sawi. Apa? Buah padu weh. Kena pula dengan nasi putih-putih lagi. Jadi kami review gambar cara makan simple lah, simple. Okey? Okey, mantap. Sayur dah masak dah sayur ni. Okey, sayur nak masak dah. Tunggu ikan sikit lagi. Berapa minit ni ikan? Ikan dalam seminit 2 yang masak tu. Minit 2 lagi masak. Wah, ni boleh rasa dia punya. Sopoh ni macam ni. Okey, mantap. Sedap. Ya. Tapi bila masak sayur apa dengan cabut ni sayur ni pula ni. Ni rumput. Rumput lah. Lagi yang bersilap pekat rumput bulan sayur mampu. Okey, sayur cun. Nampak dia dekat sama. Warna hijau ah. Apa yang bakar, apa yang masak ni pula mati ni. Mati. Tu apa ikan minit 2 lagi masak ni. Dah masak sikit lagi lah. Sayur masak dah. Ni cara apa Okey, dah siap masak dah. Bakar ikan pun clear. Macam mana Asrul? Uish, ni padu ni orang panggil menu tengah bulan. Ikan sayur sawi dengan ikan bakar. Ikan bakar ni Cari. Dah petai lagi om. Apa? Ni cara nak makan lah. Ini ikan cawu ni. Ikan cawu bakar weh, nak makan mai weh. Siapa nak makan boleh DM Kumat Langkau ya. 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 Mana beri. Kan. Semua orang keluar je nak makan. Weh, makan weh. Siap enggak? Weh, bulan dengan ni mak padu ah.